Ramai orang cakap beli emas ni habiskan duit, tapi sebenarnya tak. Apa maksud beli emas tak habiskan duit? Mudah je tuan-puan. Cuba bayangkan situasi ni. Kita beli emas hari ni, lepas tu beberapa bulan atau tahun akan datang, tiba-tiba kita ada emergency, perlukan duit segera. Kalau kita tak ada cash, apa kita boleh buat? Kita boleh jual atau pajak emas tu. Dan yang penting, boleh buat on the spot. Maknanya duit kita tu sebenarnya masih ada, cuma tukar bentuk je dari duit ke emas. Bandingkan pula kalau kita beli benda lain macam baju, memang confirm duit tu habis. Kalau emergency, kita tak boleh nak tukar baju tu jadi duit dengan cepat. Kalaupun boleh jual, nilainya dah jatuh dan tak berbaloi. Sebab tu simpan emas ni bukan habiskan duit, tapi sebenarnya menyimpan nilai dalam bentuk yang lebih selamat dan fleksibel. Jadi tuan-puan yang belum ada akaun emas, jangan risau tuan-puan. Tuan-puan sebenarnya tak habiskan duit, tapi tuan-puan simpan duit tuan-puan tu dalam bentuk yang lebih selamat. Jadi boleh klik sign up untuk saya bantu tuan-puan ada simpanan emas.